Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys? So ini adalah aku punya motor lah kan. Kalau kau tengok daripada tepi ni, okey. Ada cerita pasal ni. Okey. Dia ni lawa monorack ni. Lawa kan. Memang lawa lah. Dia tulis DV apa semua ni. Kan. Tapi dia ada satu sikit masalah. Kita pergi ke motor ni lah. Motor orang lain lah. Kau tengok sini. Mana lah boleh nampak tak? Patah. Kau pergi kat sini. Mana dia? Aduh, nampak tak? Patah. So, patah. Cerita dia sekarang ni, kalau siapa nak beli benda ni, boleh beli. Tapi jangan pakai box. Waduh, box. Apa ni? Jangan pakai box ni. Just beli kosong je. Tak payah letak. Jadikan dia aksesori macam tu je. Jadi macam aksesori macam ni je. Lawa nampak? Lawa monorack ni. Jadikan aksesori macam tu je. Tak payah isi box. Sebab dia akan patah. Macam aku pun dah patah. Kalau kau tengok sini kan. Sekejap Aduh. Kau nampak situ? Patah kan? Patah guys. Dari situ pun patah gak. Tapi aku jadi isi gam sikit. Sebab mesin welding kat tempat kerja aku ni, dia punya gas MIG dia dah habis. So sekarang ni aku tak rasa aku nak welding datang ni. Kan kualiti agak, kau tengok lah, nipis je besi dia. Nipis. Tak besar mana pun besi dia nampak. Nipis. Dia memang tak tahan lah. Dia memang bukan untuk korang isi box. Memang dia tak tahan, dia tak kuat. So aku akan welcome GV. Pakai GV punya. GV punya. So mari kita pasang. So aku dah siap tukar kan. So kau boleh nampak lah letak dia. Nampak tak tu guys? Tu nampak. Letak kat situ kan. Daripada atas ni boleh tengok juga lah. Letak. So dia letak dekat bracket ni. Macam ni pun sama. Letak juga tapi aku gam tu. Kan adalah gam lebih-lebih kat tempat kerja aku ni. Yang cakap boleh gam besi, aku ambil lah, aku tepek. Tapi tak boleh. So cerita dia macam ni lah rupa. Ni aku pakai yang GV punya Yang GV punya rupa dia. So daripada belakang macam ni. Belakang dia macam ni. Dia ada tulang ni. Daripada bawah naik ke atas. Kat sini. Daripada tepi dia macam ni lah. GV. Sini. So lagi kukuh lah. Ni kukuh gila ni. Memang kukuh gila. So inilah keadaannya. So nak kata kukuh, GV ni kukuh lah pada pendapat aku. Tapi kalau nak lawa, yang ni lagi lawa. Ni lagi lawa ni. Tapi silap dia tak tahan lah. Tak boleh isi. Dia tak tahan lah. Tak boleh isi ni lah, box. Memang lawa lah pakai ni lah lawa. Tapi tak boleh tahan. So cerita dia, kalau siapa nak beli benda ni kan, cerita sekali jelas lah. Siapa nak beli benda ni, boleh beli, boleh pakai. Tapi jangan pakai box. Macam box ni berat ni box besi. Mungkin boleh pakai box plastik ke. Plastik GV punya, GV kan ada jenis plastik kan. Mungkin boleh pakai yang plastik. So kalau nak pakai jenis macam ni, monorack ni pakai ni memang tak boleh lah. Dia akan patah. So aku bagi tahu ni untuk menyelamatkan duit korang, jangan membazir. So last kali nak pakai box besi macam ni, pakai yang GV punya, jangan beli yang tu. So nak pakai yang tu, boleh je pakai, letak kosong pun lawa. Tapi pakai box plastik. Okay, itu saja. So selesai lah aku pasang.
Macam tu lah rupa dia guys. So jangan bazir duit. Itu saja. Assalamualaikum.